Apa dah jadi dengan MB Syahroni? Aku pun tak tahu. Menjak bermain dengan DAP ni, UMNO Perak jadi macam tiga suku lah tengok. Soalan yang dikemukakan oleh Gunung Semanggur, YB Razman Zakaria, ataupun lebih dikenali dengan Patih Razman, selaku Ketua Pembangkang bagi negeri Perak. Soalan dia mudah. Mana laporan PKMPK tahun 2023 dan 2024? Apa yang dijawab oleh Menteri Besar di Perak? Simple. Oh, kita dah bentang 2022. Nampak tak dia punya buffalo dia tu? Lepas tu pula, dia sambung lagi. Dia dah terima dah laporan tu. 2023 dan juga 2024 pada 10 Februari 2025. Tak apalah. Kami ni nak tanya, mana laporan tu? Kalau dah diterima, tunjukkanlah. Dia macam ni. Kalau dah kahwin, tunjukkan isteri. Kan? Ini, kalau dah diterima, dah dapat atas meja, dah ada dekat hang, buat keluar lah. Hang simpan nak buat tukun ke apa? Kau nak pertanang kerang? Macam ada benda duk sembunyi ni. Ini benda yang netizen dan juga rakyat Malaysia pun nak tahu. Pasal apa tak buat keluar? Jadi apa? Apa yang ada? Kesian no? Masalah ni. Soalan mudah saja daripada YB Gunung Semanggur. Jawab dengan tenang, tanpa perlu ada takut atau gentar. Mana? Apabila dikatakan telah pun ada, telah pun terima, tunjukkanlah. Sembunyi-sembunyi nak sembunyi buat apa? Orang yang duduk bekerja untuk rakyat ni, mereka nak tahulah apa yang dah berlaku. Kan? Ni duk dia membisu. Dah kenapa? Lepas tu hampa duk kalut pasal rumah MB Sanusi. Tengok-tengok nah, bahagian-bahagian hampa juga. Ungkok tu buffalo. Tak biasa sekolah kah? Oh Nayau, macam ni hampa masuk sekolah balik dah. Pemahaman tu tak ada. Aku pun tak tahu sama ada pemahaman tu memang tak erti, saja buat tak erti, memang kena buat tak erti. Kalaulah yang pertama memang tak erti, itu perlu mengaji. Tapi kalau kata saja buat tak erti, tu depan dia bangang, buffalo, bubuh dalam kandang kan. Kawan dengan rebah-rebah yang lain. Boleh terhati yuk. Ni teman bagi tahulah. Jangan marah ya yuk.